Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tentang komen media sosial yang berunsur kasar serta langkah penambahbaikan dari segi kesatuan berbahasa. Pada masa kini, penggunaan media sosial semakin meluas dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, terdapat banyak komen yang menggunakan bahasa kasar dan tidak santun. Situasi ini boleh menjejaskan hubungan sosial serta mewujudkan suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat. Bagi fasa pertama, kami telah mengenal pasti jenis isu yang berlaku dalam situasi ini. Isu utama yang dikenal pasti ialah isu bahasa dan sosial. Isu bahasa berlaku apabila pengguna media sosial menggunakan kata-kata kesat, hinaan serta ayat yang tidak sopan ketika memberi komen. Selain itu, isu sosial juga timbul apabila komen tersebut boleh menimbulkan pergaduhan, salah faham dan perasaan tidak selesa dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat komen seperti bodohlah kau ni, benda mudah pun tak faham, yang jelas menunjukkan penggunaan bahasa yang tidak santun. Seterusnya, kesalahan kesantunan yang berlaku dalam komen tersebut dapat dikenal pasti dengan jelas. Antaranya ialah penggunaan kata hinaan seperti bodoh yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Selain itu, nada yang digunakan juga terlalu kasar dan berbentuk serangan terhadap individu tersebut. Di samping itu, struktur ayat yang digunakan tidak menunjukkan rasa hormat atau empati terhadap orang lain. Hal ini jelas melanggar prinsip kesantunan berbahasa yang menekankan penggunaan bahasa yang sopan, lembut dan menghormati perasaan orang lain dalam komunikasi. Bagi fasa kedua, kami telah menukarkan dialog tersebut kepada versi yang lebih santun dan berhemah. Sebagai contoh, ayat asal bodohlah kau ni, benda mudah pun tak faham, telah ditukar kepada saya rasa mungkin bahagian ini boleh diperjelaskan lagi supaya lebih mudah difahami. Dalam penambahbaikan, kami menggunakan sapaan yang sesuai seperti saya selain menggunakan nada yang lembut dan tidak menyalahkan individu tersebut. Struktur ayat juga disusun dengan lebih baik bagi menunjukkan sikap hormat dan bertimbang rasa. Pendekatan ini dapat membantu mengelakkan konflik serta menjaga perasaan orang lain. Seterusnya, fasa ketiga. Fasa ketiga sebagai penutup. Isu yang telah dikenal pasti dalam perbincangan ini ialah penggunaan bahasa kasar dalam media sosial yang melibatkan aspek bahasa dan sosial. Oleh itu, antara cadangan penambahbaikan ialah pengguna media sosial perlu mengamalkan kesatuan berbahasa dengan menggunakan kata-kata yang sopan, menjaga nada percakapan serta berfikir terlebih dahulu sebelum menulis sesuatu komen. Kesimpulannya, kesatuan berbahasa amat penting dalam memastikan komunikasi yang harmoni serta dapat memupuk hubungan yang baik dalam masyarakat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.